Okay, Assalamualaikum guys. So hari ni kita ada barang baru sampai. Kita nak tengok apa barang dia. So ini adalah lili Amica. So Amica maksudnya amino kalsium. So ni antara benda yang orang kata wajib lah untuk player-player durian lah Beli durian je lah, apa-apa pokok pun, penanam pokok yang ni. So untuk proses tumbuh saran memang kita perlukan amino dan kalsium. So amino ni dalam dia ada amino acid, dia ada juga cytoksin juga. Kalsium ni dia boleh membantu dalam menguraikan tanah dan dia boleh juga membantu dalam memegang nutrisi pada akar, dan dia boleh merangsang juga pertumbuhan batang dan juga merangsang ataupun mempercepatkan lagi pertumbuhan atau mematangkan daun. Okey, so kat sana tu nampak atas pokok, nampak dah lentuk ah. So kita perlukan suplemen untuk diorang ni. Okey, let's go. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak bancuh amino kalsium So kalau kita kat sini kan, dia punya kebaikan dia banyak tau. So rapid correcting calcium deficiency and preventing crop from the physiological disorder caused by calcium deficiency. So, dia kata sini strengthening the cell wall. So dia boleh kukuhkan batang dan juga daun lah. Preventing fruit form. So cracking, enhancing and plant disease resistant lah. So dia akan improve immunity untuk pokok. Dan improving fruit and vegetable quality, increasing resilience to the fruit skin, prolong shelf life. So dilution dia 1 nisbah 1. So maksudnya 1 ml bersamaan dengan 1 liter. Kalau spray ni bersamaan 2 liter. Tapi sebab kita nak lebihkan kekerapan daripada quantity, so aku nak lebih kerap spray, so aku ambil half dose je. So kalau kata sini 1 nisbah 1 ml bersamaan 1 liter. Kalau 2 liter ni sepatutnya 2 ml, tapi aku ambil separuh je, 1 ml untuk 2 liter. Sebab aku nak lebih kerap spray, everyday aku nak kerap. So kalau yang macam folia mingguan, so diorang akan letak 1 ml untuk 1 liter. So kalau 1 tong racun tu lebih kurang 18, ada yang 20. So dia akan pakai 18 ml. Okay, so ni bagus produk ni, Lili Amica. Okay, so ni dia punya seal dia lah memang cantik. Aku tak tahu, aku tak pernah, first time aku bau dia bau dia pekat, maung. So ada picture gari, boleh jadi kat farmasi mana-mana. So kalau korang tengok sini, 1 mil kat sini lah, bukan ni 1.5, ni 2, 1 mil kat sini. Atau lebih sikit tak apalah, halal lah. So kita gaul dalam ni. So tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas. So sikit je, sebab aku nak lebihkan kuantiti daripada kualiti. Kalau orang yang dia ada masa tiap-tiap hari kan, atau dia tak ada masa kan, seminggu sekali dia nak folia, so dia pakai ikut dos lah. Tapi aku sebab ni pokok ni kat depan rumah aku ni, dekat balkoni ni, setiap hari aku akan sembuh dia. So aku pakai half dose. So dia boleh setiap hari aku akan sembuh lah. Okay, alright. So sekarang ni kita bancuh dulu. Kita balik sikit bagi dia terus bati, dan kita spray kat sini depan batang dia. Itu dia basah, then ke dalam ni. Okay.
Itu saja.